banyak-banyak. Tengok ni. Wah, dah penuh. Cepat ni kau kumpul. Aku baru kumpul setengah. Ish. Kesian. Jom aku tolong kau. Cepat penuh, cepat balik. Dah tu, mari balik. Atuk belanja ABCD. Yeay, hooray! ABCD! Yeay! Mael, Jacik, mana Pipit? Tadi ada. 2, 3 gua. Upin pergi mana? Mana dia orang ni? Upin. Baik-baik lah. Bangunlah Ipin. Ipin bangun. Amri. Kita kat mana? Tak tahu. Yang aku ingat kita jatuh dari tebing atas. Tapi tebing tu pun tak mana. Macam mana kita nak balik? Haiwan ni pandang kita. Kenapa? Kau dengar tu? Atuk! Tolong orang kat bawah. Jacik! Atuk! Jacik orang kat situ. Jacik! Atuk! Atuk! Apa? Ya, aku pun. Ayam kuring. Ayam kuring. Kemana Ipin? Jangan takut. Kita kan budak berani. Jom kita gerak cari jalan balik. Ipin, gagak tadi. Kat sini rupanya. Terlepas. Ular bercakap. Upin, kau dengar kan? Ya. Kita ni kat dunia mana? Aku ada mangsa lain. Nampak lebih lasat. Mana kau nak lari?
semua binatang kat sini boleh bercakap lah. Ya, kamilah penghuni Ini haiwan apa? Haiwan apa? Haiwan apa? Haiwan apa? Haiwan apa? Tak pernah nampak. Tak pernah. Manusia! Manusia! Mana manusia? Mana? Inilah manusia. Yang makan anak dibuat sate. Tidak! Tolong! Jangan makan aku! Jangan! Tidak! Kita orang tak nak makan kau. Sebenarnya, kita orang dah sesat dalam hutan ni. Sekarang nak cari jalan pulang. Kosian. Nama aku? Dia monyet. Aku Upin. Ini adik aku, Ipin. Hai. Kita orang lapar. Kat sini ada makanan. Mestilah ada. Banyak. Terima kasih, monyet. Sama-sama. Ini buah apa? Buah hutan. Makanlah. Monyet. Anak. Boleh tunjuk kita orang jalan pulang? Boleh? Nanti aku tunjukkan. Macam mana kau tahu jalan pulang ke kampung kita orang? Aku tak tahu. Tapi aku tahu siapa yang tahu. Nanti aku bawa jumpa. Siapa? Kancil yang Kancil? Kancil ada di hutan ni? ya, tak jauh pun. Seberang sungai. Alamak! Seberang sungai! Mana nak pergi? Kata nak bawa jumpa kancil. Cantiknya. Aku haus lah. Jom minum. Lega. Kepala besar. Bulat. Mesti banyak isi. Nikmat apa lagi yang aku dustakan? Makanan. Aduh. Ngau. Kita sudah berjaya. Apa tunggu lagi? Selamatkan diri. Kerbau! Oh, kerbau yang berbadan sasa dan gagah. Kasihani aku. Tolong aku. Alihkan dahan kayu yang berat ni dengan tandukmu yang kuat itu. Boleh. Jangan dengar kata-kata buaya. Diam. Tolong kerbau. Jangan kerbau. Jangan terpedaya. Betul-betul. Nanti digigit kaki kau. Iuku. Iya. Tinggalkan je dia. Hei, budak-budak. Berani kau rosakkan rancangan aku? Tolong kerbau.
Tolong kerbau. Yelah. Bahaya. Tidak. Banyaknya buaya. Macam mana kita nak menyeberangi sungai ni? Itulah aku minta tolong kerbau untuk bawa kita ke seberang. Dia tahu berenang. Memang aku tahu berenang. Tapi tak saja buaya. Kita akan dimakannya. Tak nak. Kita orang tahu. Bijak. Kita orang memang bijak. Mari. Bos, ada makanan datang. Ada macam-macam jenis daging. Sedia untuk menyerang. Wahai buaya sekalian, kami ada utusan dari Raja Sulaiman. Apa? Raja Sulaiman? Ya, Raja ingin tahu jika sang buaya semua ingin kejamuan makan-makan di istananya. Kami dijemput. Benar? Adakah kamu akan hadir? Kejap. Fokus. Kami semua akan hadir. Bagus. Sekarang kami nak ke seberang untuk menyampaikan berita gembira ini pada Raja. Bolehkah sang bayi semua menjadi jambatan kami? Boleh. Pastilah boleh. Cepatlah. 1, 2, 3, lekuk. Kepala buaya aku. Lekuk. Terima kasih buaya. Bos. Jadi ke makan-makan ni? Kita dah kena tipu. Kena tipu? Alah, tak dapat makan-makan. Macam pernah kena je. Inilah tempat tinggal kancil. Sabar. Harimau, dengar dulu. Apa dengar? Aku takkan terpedaya lagi dengan tipu muslihat kau. Kita kena selamatkan kancil. Terima kasih, wahai manusia. Apa korang buat di sini? Sebenarnya... Oh, macam tu. Mudah je. Untuk pulang, ikut je laluan sepanjang sungai ini. Manusia bina penempatan berdekatan sungai. Pasti kamu dapat kembali ke kampung. Terima kasih, kancil, anak, kerbau. Kita orang pergi dulu. Jumpa lagi. Bye.
lah budak-budak ni. Bertuah punya budak. Ke mana kau orang hilang? Kita orang sesat lah tu. Nasib baik penghuni hutan tunjuk jalan pulang. Iyalah tu. Ingat semua. Jangan merayau dalam hutan. Nanti sesat. Dah, jom balik. Jom. Batu bersinar aku.